mula siapakah keturunan kita yang berjuang. Mereka bergolok bergadai, mati pun matilah daripada penakut bacul ataupun apa saja yang sesuai dengannya. Daripada begitu, baik diorang mati, diorang pergi perang. Yang ni yang cikgu nak. Mana yang datang, mohonlah kalau boleh kita bagi tahu dengan orang-orang ramai. Orang-orang ramai yang sedar dan faham akan sejarah. Budak-budak sekarang takkan sedar, sejarah kita tak tahu. Kita ni, sejarah pergi mana tu? Pergi makam ingat kita buat benda sesat, kita buat benda syirik. Kita datang untuk menghargai sosok-sosok hebat yang berjuang pada waktu dahulu. Kalau tiada yang dahulu, tiada yang sekarang. Ini kisah dia. Bumi Aceh adalah bumi Serang Mekah yang menyimpan banyak rahsia, alim ulama, ilmu-ilmu hikmahnya yang sepatutnya diturunkan dan diwarisi oleh anak-anak muda. Bukan di Aceh saja, tapi di Aceh juga manusia lalai dengan dunia. Mau saja direbut dunianya, belum dipikir akhiratnya lagi. Ramai gila. Dia faham. Ada perjuangan asal. Ini yang kita nak. Bukannya kita lalai dengan dunia yang bersifat sementara. Ingat, ujian bagi orang yang beriman itu kekal. Bukan ujian biasa-biasa. Semua wali-wali Allah bukan melalui jalan yang biasa. Jadi pejuang-pejuang juga seperti ini, di mana di pekarangan Istana Aceh ini dan juga raja-raja mereka pada satu ketika dahulu ialah alim ulama yang pegang agama, pegang syariat dan akidah tidak pernah luntur, hanya mentauhidkan Allah yang satu. Jangan lihat orang pada rupa dan gayanya, kenali dulu baru cinta. InsyaAllah.